agar manusia tahu. Tahu apa? Tahu cara nak kira tahun. Berarti penentuan tahun yang kita pakai hari ini berasaskan pergerakan matahari dan juga bulan. Itu Allah tetapkan. Yang akhir kita diberi ilmu oleh Allah, kita rumuskan apakah dia tahun yang boleh kita reka berdasarkan pergerakan matahari dan juga bumi, dan apakah tahun yang kita reka berdasarkan pergerakan bumi dan juga bulan. Sebab itulah saya menyatakan bahawa tidak ada sebarang masalah nak gunakan tahun Masih atau tahun ini. Cuma kita menyatakan kalau diberi pilihan mana yang lebih afdal, kita menyatakan yang afdal kita gunakan tahun Hijri. Kenapa? Kerana dia bersabit dengan banyak amal ibadah orang-orang Islam. Tetapi untuk mengertikan terus tahun Masihi, sedangkan pada hari ini kita berhubung dengan negara luar berdasarkan tahun Masihi, tentu menimbulkan kesukaran. Lalu kita menyatakan gunakan dua-dua, tapi jangan sampai tenggelam tahun Hijri. Yang berlaku hari ini adalah tahun Hijri tenggelam. Tanya hari ini berapa hari pula Muharram ini? Tahu bahawa saya pun tak pasti tuan-tuan. Cuma hari ini pakai berhubung Asyura hari ini. Padahal Asyura hari lepas dah, hari ke-10. Tak apalah kita baca hari ini. Amin tak ingat. Itu mukadimah yang ini. Mukadimah tuan-tuan tak ada lagi kita ni. Tak ada ke mana. Saya pernah kan macam ni. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak kutip kembali apa yang disebut oleh Umar. Ungkapan Umar ketika menerima hijrah sebagai asas tahun, ia memayangkan hakikat sebenar itu. Kalau kita boleh faham nas ini, kita akan faham kenapa hijrah berlaku. Kita akan faham kedudukan hijrah dalam hierarki sirah hidup Nabi SAW. Untuk faham keadaan ini, kita perlu lihat secara umum sejarah hidup Nabi SAW. Para ulama sirah membahagikan kehidupan Nabi kepada 3 periode masa. Yang pertama bermula kelahiran hingga sampai saat Nabi dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. Satu. Yang kedua, bermula saat Nabi dilantik menjadi Nabi, umurnya 40 hingga sampai saat Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah ketika umurnya 53. Yang ketiga, bermula saat Nabi berhijrah ke Madinah hingga sampai saat Allah wafatkan Nabi ketika umur 63 tahun. Ini 3 periode masa. Dalam ketiga-tiga periode masa ini, yang paling hebat, yang paling cemerlang, yang paling gemilang, yang paling terbilang, cumi sikit ayat orang pakai sekarang. Yang paling hebat ialah apa? Waktu yang ketiga. Bermula hijrah Nabi sampai saat kewafatan. Ini zaman cemerlang. Kenapa kita kata cemerlang? Tahap pertama bermula kelahiran hingga kenabian. Ini kehidupan biasa seorang manusia. Cuma Allah berikan beberapa ilhasat. Ilhasat pada benda-benda pelik berlaku pada seorang manusia sebagai mukadimah petanda awal dia makan menjadi Nabi. Tapi Nabi adalah manusia biasa. Dan berlakuan Nabi ketika tempoh ini tak boleh dibuat hukum. Ada orang dibuat hukum juga. Dia kata kita boleh bertapa, dia kata kena bertapa. Masuk hutan, masuk bulu, duduk bertapa 2-3 bulan. Kenapa? Sebab Nabi bertapa, dia kata. Tengok Nabi. Nabi bertapa selama beberapa bulan sebelum dapat wahyu datang malaikat Jibril. Tuan-tuan, Nabi bertapa itu masa belum jadi Nabi lagi. Selepas jadi Nabi tak pernah ada kepada Nabi keluar daripada kawasan kampung, duduk seorang-seorang di dalam hutan bertapa, tak ada. Yang ada lah bertapa dalam masjid. Itu dipanggil i'tikaf. Yang tu boleh. Itu benar-benar bertapa. Kalau masuk hutan seorang-seorang diri, confirm gini. Islam tidak ajar begitu. Kalau kehidupan Nabi sebelum jadi Nabi, dia tak diambil sebagai syariat Islam. Satu. Saat Nabi jadi Nabi sampai saat hijrah 13 tahun, Nabi dalam keadaan tertekan. Islam ditekan, akidah Islam ditekan, syariat tidak akan bangkit, tidak zahir, dan Allah tak turun pun syariat
sembunyi. Tak berani isytihad diri sebagai orang